guys. So vlog kali ni kita akan pergi rumah abang saya dekat sebenarnya di kampung Dong Lai. Dan kita akan buat aktiviti pergi ke air terjun di Lawing ataupun Sungai Gobok lah. So stay tune lah. Berhenti je menikmati tasik sebenarnya. So ada member kita tengah usah Dami main drone. Apa? Sebelah kau. Tu kata ke? Tu bapa kau. Hai. Sekarang kita dah sampai di kampung Dong Lai. So tunggu. Okey, dah sampai. So sekarang kita berada dekat yang tahu dia tahu. Dah. Baik. Menjumpai Yai Makumbang. Dan anaknya. Anak dia. Dan ada orang bermain dangdut. Tu lawa. Saya tak nampak ada mata kasar ke? Okey. Sekarang kita berada di Sungai Loi. Sungai Loi. Dan akan menuju ke Sungai di Lawing. So kita dah isi minyak dan kita akan bergerak ke lokasi. Jangan rakan saya please, tolong. Baiklah. Saya isi minyak dulu guys. Sekejap. So kita dah selesai sekejap sikit hari ni. Sebab dia macam ni tau. Dia ada dua cabang laluan. Patutnya masa ada kedai terampung, kita orang masuk jalan kiri tapi kita orang pelajak. Tapi so far sini pun terjumpa cantik lah. Dia sungai yang sama. Cuma laluan kita orang lalu lain lah. So stay tune, kita cari. Okay guys, kita hampir dah sampai antara pertemuan antara Sungai Gobok dan Sungai di Lawing guys. So saksikanlah ini sini. So kita dah sampai guys pertemuan antara Sungai di Lawing dengan Sungai Gobok. So orang mandi dulu. 1, 2, 3. Cakap. So kat sini ramai yang tak tahu guys tempat ni. So kalau korang nak datang sini, pastikan kenderaan 4x4 ataupun motor lah. Sebab kereta biasa memang
agak jalan agak belecak dan tak sesuai lah. So pastilah yang menikmati sungai di Lawing. Okay guys, masa kita orang on the way nak balik, kita jumpa satu pokok yang sangat besar. Tengoklah saya besar. Ini mungkin dalam ratusan umur dia ratusan tahun. Kita mati. Apa tapi yang sangat besar. Jadi dalam sini tak nampak besar, tapi besar. So kita orang on the way nak balik guys. So kita orang baru saja mandi. So hari ni nak on the way balik ke rumah. So terima kasih yang siapa sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Say bye.